في المرسلين سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبسندنا المتصل إلى صاحب الكتاب لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للعارف بالله مولانا الإمام عبد الوهاب الشعراني قدس الله سره ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين ثم آمين. وكذلك عن سلسلة نورانية متصلة إلى حضرة النبوية الشريفة عن طريق سيدي الشيخ صالح جعفري قدس الله سره وسيدي إمام أحمد بن إدريس قدس الله سره وسيدي إمام أبو الحسن الشاذلي وسيدي إمام أحمد البدوي قدس الله سرهم جميعا وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم لهم منا بسل ثواب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربي بحبي للنبي وآله أبدي الهوايا بصالحين duduk boh. Allah Rabbi bihubbi للنبي وأصحابه أبدي الهوايا بصالحين دي ربي بحبي للنبي ومشايخي أبدي الهوى بصالح النيات. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah masuk pada bab yang baru, betul tak? Ukhidha alaina al-ahdul 'am min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam an nashkura kulla man asda ilaina ma'rufan wa nukafi'uhu ala dhalika walau bid-du'a'i adaban ma'a syari' fi amrihi lana bidhalika. Kita telah mengambil satu perjanjian taat setia untuk mempraktikkan akhlak mulia baginda sallallahu alaihi wasallam yang telah pun dipraktikkan oleh para sahabat radhiyallahu taala alaihim ajma'in sampailah kepada kita hari ini, iaitu hendaklah bersyukur. Husin, jangan main dengan tu. Tak mau main dengan tu. Tidak bina duk atas, jangan main dengan tu. Iaitu agar kita hendaklah bersyukur kepada setiap mereka-mereka yang melakukan kebaikan kepada kita. Setiap yang melakukan kebaikan kepada kita. Dan nukafi'uhu adalah memberi balasan di atas kebaikan yang dia lakukan, sekalipun hanya sekadar berdoa kebaikan. Dan akhlak ini adalah sebagai melakukan adab bersama dengan syariat, dia pembawa syariat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk lakukan perkara tersebut. Okey. Jadi hari ini apa dia yang kita belajar? Hari ini kita akan belajar tajuk kena ucap terima kasih. Berterima kasih kepada setiap orang yang lakukan ma'ruf, lakukan kebaikan untuk kita. Dan membalas. Terima kasih dan membalas. Sekalipun hanya sekadar doa. Sekalipun hanya sekadar doa. Cuba belajar sebut. Kata syukran. Kuat sikit. Syukran. Jazakallahu khairal jaza. Perkataan syukran tadi adalah terima kasih. Ataupun satu lagi, kita boleh sebutkan, thank you. Terima kasih. Macam tu kan. Belajar terima kasih. Dan adab ini ada di dalam majlis sejuta selawat kita mesti buat. Pada hujungnya, terima kasih.
Terima kasih. Semua pula kena sebut. Belajar kata, sebut terima kasih. Nampak macam seakan-akan biasa. Husin pergi ambil air kat Cik Zul. Saya kita boleh minum. Pergi ambil air. So dia pergi ambil air, dia cukup mak. Saya kita minum doa, okey? Lepas tu jangan lupa ucap terima kasih kat Cik Zul, nak? Kata terima kasih. Lama. Saya boleh minum kat dia seorang. Saya boleh. Oh, berapa ingat. Okey, baik. Apa dia, Khadijah naik bagi tahu dekat Cik Zul kata ayam tu untuk Husin. Lagi Cik Zul heran pula. Sebab Ustaz puasa ni kenapa minta ayam. Untuk dia. Dengar tak? Ada ulak dengar? Dengar hujan lagi kuat. Tu lah. Masuk dalam semua tak lepas. Semua kena deras sikit kan. Cubaan suara. Dengar. Okey, boleh? Boleh. Tu, siapa yang angkat suara bagi bunyi clear? Ucaplah terima kasih. Terima kasih Abang Yasma. Terima kasih. Baik. Jadi kita kena belajar menyebut syukran, terima kasih, thank you. Bahasa Cina apa dia kan? Ini. Share. Kena share. Lepas tu, kena balas sekalipun hanya sekadar dengan berdoa. Jadi doa ni tadi macam tadi. Jazakallah khairul jaza. Jazakallah khairul jaza. Lagi? Apa lagi doa? Basyarakallah. Buat basyarakallah. Contohlah. Apa dia? Akmal mai bagi tahu dekat Hadis. Tadi Akmal pergi sekolah Nahbah Hasanah Menenek. Akmal tengok putusan keluar. Hadis dapat 9A. Dia bawa berita gembira tu kepada Akmal. Akmal tanya, betul ke ni? Betul. Maka paling kurang dia kena sebut dekat Akmal, basyarakallah, doa. Terima kasih lah. Jazakallah khairul jaza. Dengar tak kalau? Dengar. Setiap kali kelas Ustaz turun hujan, masya-Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Kena terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Syukran ya Allah. Muhammad juga suruh terima kasih ya Allah. Macam tu kan. Nak mandi hujan tak? Jom. Kelas tak habis lagi, baru mula. Kan? Maka berterima kasih kepada Allah, syukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalian berterima kasih kepada saya, maka saya akan tambah kepada kalian. Allah ini, insya-Allah. Lagi tak dengar kalau? Dengar tak? Boleh dengar. Umar dengar? Umar duduk belakang saya. Kalau Umar kata dengar, alhamdulillah. Malah kita baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu, insya-Allah. Hidup tanpa salawat akan putus berkat, jalanmu akan tersekat, dunia dan akhirat. Ciri-ciri mereka yang akan bersama baginda Nabi di dalam satu syurga, beroleh syafaat di padang mahsyar sana. Ialah mereka yang banyak salawatnya. Salawat, jom bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت
وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد حميد مجيد. Okey, baik. Ustaz bagi satu perumpamaan ataupun satu kisah supaya kita dapat satu ilmu pada petang ni. Kena tempih apa tak? Kau okey je? Ni hujan yang kuat tapi tiada angin. Kalau ada angin, saya dah tempih. Alhamdulillah. Baik. Contoh. Kalaulah sekiranya Ustaz buat baik kepada seseorang di dalam Dewan Selawat. Buat baik kepada Ustazah Muslihah dan juga kepada Syazwan, suami isteri mereka. Katalah buat baik tersebut merupakan, contohnya adalah macam bagi katil baby ke, kan nak salin kan, bagi katil baby ke, ataupun bagi baju baby ke dan sebagainya kan. Maka apabila Ustaz buat kebaikan tersebut, katalah mereka ucapkan terima kasih kepada Ustaz, kan? Maka kita pun bila dengar ucapan terima kasih kepada mereka, terima kasih sangatlah Ustaz, sangat-sangat di saat kami perlu ni tiba-tiba Ustaz tolong. Contoh, kan? Apa perasaan kita apabila seorang ucap terima kasih kepada kita? Bukankah kita rasa berbunga hati dan kita rasa nak tolong lagi? Kita rasa nak tambah lagi, nak tolong lagi macam tu. Demikianlah juga apabila contoh Ustaz nak bantu tolong mereka tapi Ustaz tak mau bagi tahu kepada mereka. Ustaz bagi melalui Ustazah Bashirah dengan Abang Khairul, bagi pada dia. Tolong bagi dekat Musliah dengan ni Ustaz. Tapi tak bagi tahu, tak payah bagi tahulah, kata Ustaz bagi. Kan? Mereka pun bagi. Lalu mereka ucapkan terima kasih kepada Ustazah Bashirah dengan Abang Khairul. Ucap terima kasih. Kan? Lepas tu dia kata, tak payahlah terima kasih kepada kami ni. Dan kalaulah mereka tidak ucap terima kasih kepada Ustaz sekalipun, Ustaz tidak akan terasa apa-apa. Kerana apa? Kerana kesedaran dalam jiwa Ustaz bahawasanya yang menjentik hatimu untuk tolong itu tadi pun adalah Allah. Yang memampukan kamu untuk tolong mereka adalah Allah. Yang menjadikan mereka sedang berhajat kepada pertolongan adalah Allah. Sebab kalau mereka tak berhajat, mereka akan tolak tolongan tersebut kan. Jadi kita sangat fakir kepada peluang orang yang memerlukan pertolongan. Lalu kita juga fakir kepada perasaan jiwa nak menolong orang tadi. Dan kita fakir kepada kemampuan untuk menolong orang tersebut di saat dia memerlukan pertolongan. Lalu semuanya itu tadi adalah Allah yang bagi kepada kita untuk menjayakan misi pertolongan kepada seorang yang memerlukan. Faham? Lalu selayak-layaknya syukur itu tadi balik kepada siapa? Balik kepada Allah. Jadi dah tentu Ustaz Nizam perlu sedar bahawasanya di atasnya yang lebih berhak dan layak menerima syukur tadi adalah Allah. Jadi sekalipun tidak berterima kasih kepada Ustaz, tak kisah. Tapi berterima kasihlah kepada Allah Azza wa Jalla. Kena terima kasih kepada Allah kerana yang di atas Ustaz ada lagi iaitu Allah. Faham? Okey, baik. Namun jalanan yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis Sahih Muslim, iaitu man lam yashkurin nas wa lam yashkurillah. Cuba sebut, man lam yashkurin nas wa lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Maka siapa yang nak bersyukur kepada Allah, angkat tangan.
antara juzuk yang telah Allah jadikan tanda kamu bersyukur kepada Allah adalah berterima kasih kepada manusia. Jadi terima kasih lah. Kita nak buka puasa, kita duduk-duduk di masjid pada bulan Ramadan, tiba-tiba ada orang yang tolong tuang yang zam-zam siap. Bukmai kepada kita. Subhanallah. Duduk di Masjid Az-Zahra di kampung Kota Mengkuang Jitera. Nak buka puasa berada di dalam rumah Allah, tiba-tiba ada orang tolong tuang ayak siap. Dan ayak tu bukan ayak biasa, ayak apa? Ayak zam-zam. Maka sekalipun hakikatnya balik kepada semua adalah balik pada Allah, namun mereka yang Allah Ta'ala telah pinjamkan atas muka bumi ini jasa-jasa mereka dan juga tenaga mereka, wang ringgit mereka, kasih sayang cinta mereka, khidmat mereka, sampai air zam-zam tu sampai kepada kita, masuk kepada kita untuk minum, perlulah kita berterima kasih. Itulah panggil man asda ilaina ma'rufan. Mereka yang melakukan ma'ruf kepada diri kita. Kita kena ucap apa? Terima kasih. Ustaz tak tahu pun kadang-kadang. Tengok-tengok Ustaz lagi ada orang bagi kasut kat Ustaz. Ada orang bagi jubah. Ada orang bagi sekian-sekian. Subhanallah. Kan? Jadi, kita kena ucaplah terima kasihlah kepada mereka. Kerana ianya adalah juzuk daripada kita mengucapkan terima kasih kepada Allah. Kalau kita abai terima kasih kepada manusia yang melakukan kebaikan kepada kita, sesungguhnya kita dilabelkan sebagai orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Boleh tutup ni. Ada tempat tak tangan? Tolak je. Bismillah. Talak berapa ni? Weh, ustaz yang tertolak ni. Ha? Dia kena ada tekan apa kan? Tak payah patah ni. Kamu tak tutup? Kamu try. Kan? Ketat kan? Oh, terbuka dah. Cukup. Jadi buat lagi. Jadi dia terputus stick pula dah. Ha? Biar pergi lah. Lagi dia akan off sendiri. Ha? Betul ya? Tengok tadi. Ustaz suruh Syoki tolong tolak. Dia berjaya tak tolak masuk? Walaupun tak berjaya, terima kasih, okey. Nak terima kasih walaupun tak berjaya. Sebab dia bangkit kurang-kurangnya. Dia bangkit, dia nak tolong tolak. Tapi tak perlulah sampai mai kita sama-sama tolak. Dia dah usah. Hancur macam ni lagi tak pasal lagi. Tak apalah, nantilah dia tengok. Okey, baik. Jadi, mana ayat Husain? Ha? Ayat Husain mana? Tak dapat? Hai, kamu makan kat rumah terus ni. Duduk. Okey, baik. Jadi, tak mana dah tadi, terima kasih tadi. Maka kita, hari-hari kalau kita berterima kasih, itu tanda kita bersyukur kepada Allah. Kan? Jumpa orang, salam pun, orang mai jumpa kita kan. Dia main solat Jumaat dengan kita ya pun. Terima kasih lah. Percaya tak? Kalau kita main masjid seorang kita ya. Tak ada siapa pun yang jadi makmum kita. Kita dapat satu pahala. Tapi oleh kerana ada seorang yang main dengan kita. Seorang ni. Duduk sebelah belakang kita. Kita dapat berapa? 27. Terima kasih nak sudi jadi makmum. Kan? Syukuran sangat. Terima kasih sangat. Nanti Allah Ta'ala tambahlah makmum kita. Faham tak? Oh, Aiman gelak. Faham dia macam dahsyat sangat masalah ni. Makmum tak ni bukan isteri je lah kan. Tak kira Allah Ta'ala tambah isteri pula. Tak, masa Ustaz kata, makmum sungguh lah ni. Makmum hal laki ni. Okey, baik. Jadi kena ucap terima kasih. Pinggan nampak dapat balik ke tak? Dapat dah kan? Alhamdulillah. Jadi ucaplah terima kasih. Semua sebut terima kasih. Kalaulah ustaz kata, tak apa. Bukan saya lah. Tu semua pada Allah. Janganlah terima kasih kat saya. Boleh saja kalau orang tu kata, tapi saya kena ucap terima kasih kat ustaz atas jalan wasilah. Kerana kau tak terima kasih kat ustaz, bagaikan tidak syukur kepada Allah. Ustaz kena tabiah sentak. Saya kena apa? Tabiah sentak. Sebab kawan tu hafal hadis tu tadi kan. Man lam yashkurin nas wa lam yashkurillah. Kami kena terima kasih kat ustaz.
Dia itu sudut pula, orang yang terima ucapan terima kasih tadi, dia jangan golongkan perkataan terima kasih tadi pada diri dia. Dia serah balik pada Allah. Kan? Ya Allah, mereka terima kasih pada saya ni, janganlah dia ambil kira. Janganlah dia ambil kira macam ibarat saya ni orang yang terima kasih ni pada diri saya, tapi ianya balik padamu ya Allah. Macam mana kita nak cakap itu? Mudah ya. Alhamdulillah. Itu yang maksud dia. Segala puji balik pada Allah. Segala puji balik pada Allah. Jadi kalau orang tu ucap terima kasih, kita kata Alhamdulillah. Tak tentu mesti kita kena cakap pada dia, tak payahlah terima kasih pada kita, kepada saya. Kan? Kalau kita cakap yang tu, kalau kau tu ngaji Lawaqih Anwar ni, tak. Dia tak mana boleh. Saya baru ngaji Lawaqih Anwar. Dia kata, kita kena an-nashkura kullu man asda ilaina ma'rufan. Kejut. Alamak. Mengucap terima kasih. Okey. Tak payah cakap dia jangan terima kasih kepada kita kan. Kan? Tak. Alhamdulillah. Perkataan Alhamdulillah itu seakan-akan mencerminkan kepada Ustaz bagi contoh. Okey. Aiman cuba try ucap terima kasih ke Ustaz. Okey. Sambil salam contoh. Okey. Kuat sikit. Bila dia sebut terima kasih, dia sedang bersyukur kepada siapa? Dia sedang bersyukur kepada siapa? Allah. Sebab dia mengaji tadi, siapa tak terima kasih kepada manusia, tak syukur kepada Allah. Lalu bila dia tahu benda tu, lalu sebab tu dia main ucap terima kasih kepada kita. Sebab dia tahu, juzuk daripada bersyukur kepada Allah, mesti kena ucap terima kasih kepada orang yang buat baik pada kita. Jadi dia ucap tu tadi, tujuan dia maknanya dia nak syukur kepada Allah. Kenapa kita pula nak tegur dan nasihat dia, bang? Tak perlulah terima kasih pada saya. Terima kasih kepada Allah. Seakan-akan macam kita nasihat tu, macam kita ingat dia lupa Allah. Ketika mana dia berterima kasih kepada kita. Adakah perlu dia tegur balik kepada kita? Dia berkata, dah, saya terima kasih kat Ustaz. Sebab ia nak juzuk dia syukur pada Allah. Dah kali bergaduh. Kan? Aku tak mau terima. Terima kasih. Saya tak kira. Terima kasih. Saya tak mau terima. Itu hanya milik Allah. Gaduh dua orang dah kali. Kan? Ini apa? Maka senang saja. Untuk mengingatkan diri kita, orang yang dapat ucapan terima kasih tadi, untuk mengingatkan bahawasanya terima kasih itu bukan selayaknya pujian itu tadi pada kamu. Hanyalah kepada Allah. Dan demikianlah juga untuk memperingatkan kepada orang yang dapat nikmat sebentar tadi bahawasanya nikmat tu bukan saya yang bagi, tu Allah bagi pada kamu tu, tahu. Kan? Jadi yang selayaknya adalah Allah yang patut terima kasih. Tapi kamu buat tadi adalah adab seperti syariat suruh ucap terima kasih manusia kerana syukur kepada Allah. Untuk nak terang panjang gitu, tak perlu. Cuma hanya sekadar sebut Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih. Alhamdulillah. Settle. Simple. Faham? Itu bahasa tarbiyah. Tarbiyah diri, tarbiyah orang. Kan? Hak diri itu yang pertama. Masih banyak sebab sudi jadi contoh. Jadi contoh pun dah terima kasih. Kan? Dia tak sebut Alhamdulillah pun. Okey, baik. Jadi macam tu. Balik sekali lagi ke rumah, contoh Sarah masak. Kan? Dia nak masak tu dengan keadaan perut dia macam ni. Lepas tu sebelum ni dia lawyer, nak berbawah pun tak boleh. Lepas tu tiba-tiba dia masak dah. Masak. Kita sebelum makan tu pun kita boleh ucap terima kasih. Betul tak? Muhammad. Nanti Muhammad balik. Umar buat kat Muhammad tu kentang goreng tu. Sedap tu. Kat rumah tu kan. Kan. Waktu kentang goreng main panas-panas, Muhammad tengok. Wah, Umar masak kat Muhammad kan ni. Yelah, dekat Muhammad kan ni. Terima kasih Umar. Kena cakap terima kasih. Lepas tu Umar kata, boleh tak Umar nak makan dengan Idris? Boleh, sila-sila. Kan? Terima kasih Umar. Lepas tu bawa pergi kat Idris pula. Idris pula tengok. Wah, Muhammad. Sedapnya kentang ni. Kan? Siapa buat? Umar buat. Oh, lepas tu Muhammad buat apa? Muhammad nak makan dengan Idris. Muhammad tinggal kat Idris. Terima kasih Muhammad. Macam tu kan? Dua-dua orang kena ucap terima kasih. Lepas tu baca doa makan. Faham? Okey tak? Macam tu. Belajarlah cakap terima kasih. Perkataan-perkataan yang sebenarnya. Dalam hadis Nabi SAW sebut, Addil mawaddata liman wadak. Fa innaha asbat. Tunjukkan rasa kasih, suka, cintamu itu tadi kepada siapa yang saling bercinta denganmu. Yang engkau cinta dia, dia cintamu.
Karena dengan menunjukkan, menterjemahkan rasa cinta tadi kepada dia, itu yang lebih menjadikan tetap sesama kalian. Yang menjadikan lebih tetap. Jangan main tu, duduk diam. Maka, macam mana cara kita tunjukkan? Kalau kita sayang, kita kena belajar sebut I love you. Sebab lawan bagi perkataan sayang, I hate you. Kalau kita sayang, apa salahnya Syami nak kata dekat nama apa? Isteri nama apa? Ruzana. Main gitar. Bukan sidamanku cewa. Betul ya? Nama Ruzana, betul? Bukan? Betul. Ruzana. Kan? Ya B ya? Panggil apa? Ruzana apa ya? B. Bukan, panggil apa? C. C-I-N-T-A. Okey, Zana panggil cintaku cintaku. Panggil abang ke apa dah? Abang. Kena panggil abang. Zana ada tu? Zana? Saya baik tak ada. Maka dia panggil Zana, I love you. Apa masalahnya nak cakap I love you, cakap I love you. Yang isteri pula malu-malu. Yang suami duduk tunggu. Apa dia tak kata I love you tu balik? Pasal apa? Sebutlah I love you balik. Dia ulang sekali lagi. Zana, I love you. Ini pasal apa? Aku 2 kali ucap dia tak kata apa. Nabi SAW dah ajar kan? Tunjukkan. Ekspresikan. Kan? Boleh tak waktu isteri jawab kata, saya tak jawab, saya jawab dah hati je. Saya malu kan? Waktu angkat nikah awak tak buat macam tu? Waktu Tok Imam kata, aku nikahkan dikau dengan sekian. Tok Imam, saya malu. Tapi saya dalam hati saya terima lah. Tok Imam, kamu ni nak nikah tak mau? Macam tu juga sebelum angkat nikah tadi tu, Tok Imam akan tanya dulu kepada isteri, bakal isteri tu. Ni yang kamu nak nikah ni nama Syami sekian. Betul tak? Orang tu. Betul tak? Dia tak boleh duduk. Hang bisu apa? Cakap betul ke? Aku akan kena santau ke apa semua kan? Dah tak betul, saya mau. Hang kena bagi tahu saya mau. Saya suka kena tahu. Faham tak? Jadi sebut kata I love you tu. Walaupun kita tengah malu sebut I love you tu. Kena sebut. Ini 3 kali orang jawab dah. Orang 3 kali orang lafaz kita tak balas balik. Apa macam tu? Mari Ustaz tunjuk. Ustaz tunjuk. Keypad ni. Nampak tak? Nampak keypad ni? Nampak perkataan you? Nampak? Dengan I dekat tak? Dekat tak? I dengan you dekat tak? Kan? Tengok nombor W ni. Nampak? E dekat tak? We dekat tak? I dengan you dekat. Kita pun dekat. Ada semua jauh. Cewa. Amboi. Kan? Jadi, kita kena tahu kita cewa. Ya, ini orang dahsyat tu. Apa berat sangat nak abang kata I love you? Sebab Syekh Yusof Bakhur, dia sebut depan anak murid perempuan dia. Dia bagi tahu kata dia cinta pada mereka. Walaupun seorang depan dia sebut waktu tu mai dengan suami, Syekh Yusof Bakhur akan cakap, kata, saya macam ayah kalian. I love you. Sebut itu. Lepas tu kata, dia kata, oh ini galak ke orang. Syekh Yusof Bakhur kata, kalau orang kata galak ke, gatai ke apa semua sebagainya, lawan bagi love adalah hate. Patutkah saya cakap I hate you? Dalam alam ini ada 2. Sama ada cinta atau berbenci. Kalau suka, katakan suka. Macam mana lagu kalau suka, katakan suka tu macam mana? Kalau sudi, katakan sudi. Tidak ku nanti. Ya. Kalau cinta, kata cinta. Kalau cinta, kata tak. Ini duk buat macam bisu macam tu kan. Kamu bukan cinta dengan Abang Syukri. Abang Syukri yang duk main tu kan. Abang Syukri pun dia nak bagi tahu. Dia bagi tahu kata dia suka cinta.
Paling kurang buat macam ni. Ataupun tanda apa-apa yang kita tanda. Sebab apa? Apa jadi kalau Aiman pergi sebut kat isteri dia? Dia buat macam tu jadi kan? Dia boleh jauh. Ya. Kan? Ha? Ada? Dia buat macam tu tak? Tengok dia duk buat dia kata. Tepat. Betul ya? Sarah dia duk buat. Betul kan? Dia duk buat gitu kan? Dia kata dia duk buat. Ustaz main teka ya ni. Bila Aiman suka buat macam tu, Sarah kena buat macam mana? Takkan saya buat. Ni apa ni? Macam ni. Tak indah lah hidup. Jadi kalau suami buat macam ni, paling kurang, isteri pun kena buat macam ni. Kan? Kalau isteri buat macam ni, dia kejip mata dekat suami dia. Dia malu, segan. Nak abang I love you tu, segan. Kan? Wajib. Baik itu. Suami dia buat macam mana? Tu dia. Terkejut terus kau tu kan. Jadi, tunjukkan rasa cinta kita dalam rumah tangga, dengan anak murid dan sebagainya. Tapi kalau anak murid nak salah, nak cium tangan pun kita buat itu. Siapa ni dia nak murid kita? Kan? Mereka tahu, mereka memuliakan kita, bukan dah bermaksud mereka sembah kita. Mereka mencintai kita, berterima kasih pada kita, bukan bermaksud bahawasanya kita yang memberi benda tu. Tidak. Mereka tahu Allah. Antaraku denganmu Allah, dan di atasmu dan juga di atasku adalah Allah. Jadi terima kasih. Boleh? Yang kawan-kawan, dia tolong gerak kita subuh, kita patut buat apa? Kita bangkit maki dia. Terima kasih. Kan? Terima kasih lah gerak subuh tidak, saya dah terlepas dah, awak tahu tak? Kan? Ini turun dah duduk kat masjid, tidur lagi contoh. Mereka orang azan dah, tidur lagi. Lepas tu dekat orang nak qomat dah, kawan tu pergi gerak, marah dia pula. Aku nak tidur. Tak boleh gitu. Terima kasih, aku tak sedar langsung tadi sebenarnya. Kata itu kan. Ucap terima kasih. Akmal turun tu azan. Akmal azan tadi kan? Terima kasih Akmal azan. Macam tu. Masuk majlis, salam siapa dulu? Akram. Nanti ibu kamu tengok, nanti dia mesti tengok kan. Nanti Kak Nisa tengok, Nisa kata apa? Lawak lah anak aku ni. A'azzu wa akram. Mana Akram? Jadi okay, baik. Sebab Akram ni dia bagus dengan orang. Sebab tu kena muliakan dengan Al-Afadil. Fadil lah Fadil. Fabiatul, mana Fadil? Betul nampak. Baik. Oh betul lah. Itu dia dah talar speaker pergi ke rumah lah. Oh patut talar speaker kat rumah Fadil. Ingat kau untuk Rabiatul. Kali-kali, 3 orang kali. Dengan adik sekali, dengan kamu sekali. Kena berbuah speaker kat rumah-rumah dah ni ya semua. Boleh kita hadkan penggunaan aircon ni, kita saja ya. 2 orang. Aduh, gurau je. Masya Allah. Baik. Jadi belajarlah untuk mengucapkan terima kasih. Ni tak masuk lagi pun banyak ni. Tapi sebab yang nak tu adalah melafazkan ataupun. Jadi kita boleh sebut jazakallah khairal jazak. Paling kurang. Sebab dalam hadis Nabi SAW menyebutkan siapa yang mendoakan kepada seseorang yang buat kebaikan kepada dia. Cukup hanya dia berdoakan jazakallahu khairal jazak. Allah sahaja yang membalas jasamu maksudnya. Maka sesungguhnya faqad ablagha fi du'a. Sungguhnya dia sudah sampai kepada doa yang menabak kata doa tu tinggi sebenarnya. Doa yang sangatlah cukuplah dengan kalau dia boleh doa itu sebab sebaik-baik membalas juga adalah Allah. Maka Ustaz nak tanya, banyak tak Nabi SAW punya kebaikan buat pada kita? Banyak tak? Banyak tak? Banyak. Kita boleh baca Quran, Muhammad kan? Kita boleh baca Quran. Siapa yang bawa Quran kepada kita? Siapa Muhammad? Nabi Muhammad SAW pandai. Lepas tu kan Allah Ta'ala nak bagi pada kita rahmat sampai 10 kali banyak. Allah Ta'ala kata, siapa nak rahmat, kena selawat. Selawat kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Kan?
Maka baginda ajak pada kita seluruh perbuatan yang baik ini. Maka kita kena terima kasih pada Nabi yang salah. Macam mana kita nak terima kasih pada Rasulullah SAW? Jangan baca lagi. Sagi yang pun ingat kelas dah habis. Sagi yang pun ingat kelas dah? Nanti dulu. Okey? Jadi belajar. Kata, tengok orang kalau nak belajar terima kasih, sebutlah terima kasih. Sampai bab cinta orang belajar sungguh sampai semua bahasa. Takkanlah terima kasih tak boleh belajar semua bahasa. Tadi apa dia? Bahasa Cina apa dia? Share. India panggil apa? Welcome lah. Bukan. India kata apa? Nandere. Oh, Nandere. Nandere. Roti Nandere satu. Tu roti nan lah, lain lah. Sednan bukan mai? Nan bukan nampak sednan kemarin. Demam. Ambil qayyim je. Pergi mana? Pergi tak sihat. Allahu Akbar. Pending. Suspek pending. Allahu Akbar. Syafahullah. Saya tak tahu pula kata ni. Oh, insya-Allah Ustaz Sisin tak tahu tak nak ambil qayyim. Okey, baik-baik tak apa. Rupanya kena pending Okey. Kalau orang cinta dia belajar semua bahasa dia kata, wa aini I love you. Betul. Ashite wa aini I love you. Ashiteru. Apa dah? Tak ada bahasa Arab benda tu. Astaghfirullahalazim. Kenapa abang-abang KRU? Kenapa? Bahasa Arab itu bahasa syurga. Kan? Uhibbukum. Tak apa, ada. Siapa ada tak ada? Uhibbukum ya sayyidi. Lafazku sepenuh hati. Nafsi araka ya habibi. Nazra ilaina ya nabi. Oh, sonok ucap apa? Ucap saya cinta Tuhan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka demikianlah terima kasih pun macam tu. Ucap, belajarlah cakap terima kasih. Bayangkan dulu Abah Raihan kan cerita lagu Dopima Rasul ni. Abah Raihan, kumpulan Raihan zaman kami dulu, hampa tak kenal ya Abah kumpulan Raihan ni. Kumpulan Raihan yang asyhadu an la ilaha illallah. Dah dengar lagu Raihan? Pernah dengar? Alhamdulillah ada. Pernah dengar Ida Muhammad lagu Raihan? Lagu apa? Kamu angguk ya, no? Okey. Kan? Itu bukan kumpulan Raihan yang kamu dengar hari tu Siti ya. Yang Abang Rafiq dengan ni. Itu hairan. Punyalah mereka memikirkan tengok keadaan keliling ni apalah masam muka. Nak suruh orang senyum ya. Maka mereka pun buatlah satu nasyid lagu tajuk dia Senyum. Senyumlah. Nak abang kata ma'arif disukun. So jangan senyum sangat macam khol-kholah kan. Dah khol-kholah punya senyum. Khol-kholah kan dia tu tapak gitu ya kan. Jadi senyum khol-kholah sangat ni. Kalau senyum sikit. Nak panjang sikit kan. Senyumlah. Tu ma'arif disukun. Faham? Senyum lama sikit. Ini muka masa mengata masya-Allah. Kamu ni penjaga neraka ke? Kan? Hanya penjaga neraka je tak senyum. Kata. Senyumlah sikit. Itu senyum khal-khalah. Kan? Cuba senyum ma'arif disukun sikit. Baru lama sikit. Kan? Lepas tu dalam nasyid tu dia nak suruh orang senyum kan, dia kata senyumlah. Lepas tu dia buat senyum. Ada pernah tengok? Kai pernah tengok? Dia klik dah. Dia ambil muka orang semua buat senyum-senyum, dia kata senyum. Kan? Senyum tanda sayang, senyum tanda mesra, senyumlah sedekah yang paling mudah. Tak senyum. Bila orang dah tak dengar lagu Raihan, ramai tak senyum, keluar jenis bukan versi nasyid pula. Kan? Senyum, tak perlu kata apa-apa, senyum. Yang penting dia suruh senyum je. Kan?
Faham? Okey. Cuba bagi satu rangkap qasidah Ustaz yang ada perkataan senyum. Siapa boleh jawab? Ha. Itu dia. Tak jumpa. Dalam qasidah Ustaz ada perkataan senyum. Siapa boleh jawab? Ustaz doa kat dia pergi haji. Ha. Itu dia. Bawah ni. Ha. Tak ingat? Tak ada? Ha, apa dia? Jasmine. Ha? Oh, Ustaz kena doa kat Jasmine lah. Ya. Sebelum Lena terkenang, mata terus berlinang, di dalam mimpi terbayang-bayang. Ha. Senyumanmu masih terngiang. Macam tu. Ya Allah, moga Jasmine dapat pergi haji. Allahumma amin. Dan siapa yang sebut amin, moga mereka pun dapat amin. Macam itulah. Ada rupanya, bukan tak ada. Ada. Eh tak? Dalam qasidah Syama'il Muhammadiyah tak perasan? Ha? Tak perasan, tak apalah. Okeylah. Sampai itu saja dahulu. Nanti kita akan sambung sebab dia adalah berkenaan tentang meringankan lisan untuk menyebutkan terima kasih dan merasalah diri bersalah apabila orang buat baik pada kita tapi kita berat untuk ucap terima kasih. Demikianlah. Jangan rasa perkara yang biasa, normal, kalau dengar nama Nabi Muhammad SAW tidak berselawat. Bahkan itu adalah mengundang laknat Allah dan jauh daripada rahmat. Jadi bila dengar nama baginda, sallu ala Sayyidina Muhammad. Okey, baiklah. Jadi barulah kita nak ucap terima kasih kepada Rasulullah SAW. Kita menjemput Muhammad Badawi dan juga Syed Ahmad Idris dan juga Husin untuk membaca Jazallahu an Sayyidina Muhammadan. Masih. Okay, berdiri cepat. Mereka. Okey. Macam mana kita nak ucap terima kasih kepada Rasulullah SAW? Cepat. Okay, berdiri. Cepat. Berdiri. Kena sama-sama. Okey, macam tu. Okey, Muhammad sini. Okey, Husin di sini. Okey, sedia. Bila sampai 3, lepas tu turun jazallah. Okey nah. 1, 2, 3. Cepat. Sayyidana Muhammadan Maha Allah jazallahu anna dan Sayyidana Muhammadan. Jadi kita terima kasih, syukran ya Rasulullah. Maka kita juga mendoakan, paling kurang adalah doa sebab kita tak mampu balas jasa baik Rasulullah SAW dengan menyebut jazallahu anna Sayyidina Muhammadan ma huwa ahlu. Yang baik pada Allah, buruk kepada Allah, niat pada Ustaz sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.